Hai, Assalamualaikum. Okey, nama saya Hisham ataupun dalam orang panggil juga Hisham DCC sebab branding saya ni banyak guna DCC. So hari tu hari tu saya mula bina satu set F1 brick F1 skala 1.8. Dia brand ni. Brand Pop K. Okay. Ini kotak dia. Ini kotak dia brand Pop K. Kotak dia macam ni. Pop K. Dia ada 1936 pieces. Semua. Okey, Pop K ni dia satu brand daripada China. So kita kalau boleh dikatakan dia bukan brand yang high end lah, bukan brand L lah, tapi okey lah. Okey lah kalau nak beginner kan. So saya sebenarnya dulu banyaklah pasang kereta macam ni. So untuk era moden ni kereta pertama yang saya pasang lah. So ni sedikit review saya berkenaan dengan Pop K punya brand. So dia punya fit and finishing dia okey. Bagi saya fit and finishing ni cantik. Dia punya parts apa semua pun cantik. Dia punya plastik dia pun semua cantik. Semua okey lah. Okey. Fit and finishing dia okey. Nak pasang pun bukanlah susah. Cuma kena ni lah, kena teliti dan banyak ni lah sebab dia banyak step. Dia ada 6 bag semua. 6 bungkus semua ni, 6 bag. Bukan 6 bungkus, 6 bag. Maknanya satu bag tu dia ada 3 bungkus. Bag tu dia ada 3-4 bungkus. So untuk alat-alat dia ni lah. So kita kira dari segi difficulty level dia bagi saya lah, kalau kira daripada 0 ke 100 lah. 0 ke 100 pula. 0 ke 10. Okey, difficulty level dia saya rasa ni duduk di level 6 lah. Level 6 ataupun 7. Lebih kurang macam tu lah sebab dia banyak part-part kecil. So, siapa yang nak cuba brand ni boleh cuba. Boleh cuba bina. Cause dia punya hasil pun cantik. Hasil result dia cantik. Fit and finish dia cantik. Hasil dia pun memang boleh dikatakan menarik lah. Cuma dia bukan under license lah. Ini bukan under license. Cuma yang saya nak complain berkenaan dengan Pop K nya satu je. Dia punya manual kecil sangat. Tengok. Dia punya buku manualnya besar ni je. So manual dia kecil sangat. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita terpaksa guna kaunter pembesar, tahu tak? Nak tengok satu-satu. Kita nak letak klik yang mana, klik model